Pernah tak kita terfikir kenapa orang pakai kredit kad yang berbayar sedangkan ada kredit kad yang percuma? Hello Malaysia, Aiman Amerika di sini. Aku adalah seorang rakyat Malaysia yang bekerja di Amerika dan dah masuk tahun ke-11. Alhamdulillah berada di sini. Jadi kan, kenapa orang pakai kredit kad yang berbayar ni? Bayangkan orang kaya dekat Malaysia ambil kredit kad American Express ni yang platinum tu harga sehingga RM3,000 setahun. Sebab diorang fikir tentang nilai dan bukan harga. Apa beza nilai dengan harga ni? Nilai ni apa yang kita boleh dapat kan? Harga ni kita cuma tengok harga tu saja. Bayangkan dengan diorang pakai American Express Platinum tu dengan harga RM3,000, diorang boleh dapat balik semua manfaat-manfaat, benefit-benefit yang total dia boleh bernilai RM5,000 hingga ke RM10,000 kan? Itu belum masuk lagi dengan poin yang diorang kumpul daripada perbelanjaan. Jadi sama juga American Express Gold yang orang putih pakai tu, setahun diorang bayar $325. Tapi nilai yang dia dapat balik dengan semua manfaat-manfaat ni bernilai $424. Jadi sama je macam medical card yang aku sentiasa recommend dekat korang kan? Benda tu kita kena ada sebab nilai dia, dan jangan fokus pada harga. Bayangkan kita orang AIA Alhamdulillah ada keluarkan medical card baru yang bagi balik duit dekat korang bernilai RM15,000 ke RM35,000 kan? Di mana korang boleh dapat duit tu walaupun korang sihat tak masuk hospital. Contoh macam aku tahun lepas dengan medical card yang aku bayar hanya RM250 sebulan, aku masuk hospital kena buat pembedahan RM45,000, tak perlu bayar langsung kan? Dapat duduk hospital swasta yang sangat selesa, bilik single, ada aircon and family ada privacy, dan aku dapat buat pembedahan dengan cepat. Medical card ni juga ada bagi pulangan pelaburan, ada bagi perlindungan hibah. Masya Allah, sangatlah hebat. Terlalu banyak manfaat yang korang boleh dapat dalam harga RM200 ke RM300. Kita orang ada promosi percuma bulan ni, bulan pertama kan, korang ambil medical card. Jadi siapa yang berminat nak tahu dengan lebih lanjut nilai medical card ni, boleh DM aku terus direct. Aku adalah konsultan takaful berlesen dengan AIA Takaful Malaysia. InsyaAllah. Tuju korang, jangan tunggu sempurna, kita hanya perlu mula. Assalamualaikum.